Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati Dr. Izani bin Ibrahim, pensyarah subjek Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. Saya Muhammad Hilman bin Muhammad Nazirun akan membuat persembahan tugasan pentaksiran berterusan 3 subjek Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. Antara isi kandungan yang terdapat dalam tugasan ini ialah 2 tokoh yang telah memartabatkan bahasa Melayu yang telah saya pilih, iaitu Awan Sarian dan juga R.O. Winstead. Kemudian, sumbangan awal tokoh tersebut, pemikiran dan falsafah tokoh tersebut dalam memartabatkan bahasa Melayu. Selain itu, perbandingan sumbangan spesifik dari segi aspek linguistik, sastra, pendidikan dan juga pembinaan institusi. Kemudian, penilaian kritis tentang impak jangka pendek dan jangka panjang. Selain itu, persamaan dan perbezaan ketara antara peranan dan pemikiran kedua-dua tokoh. Akhir sekali, rumusan. Okey, baiklah. Ini adalah tokoh yang telah saya pilih, iaitu Awan Sarian. Latar belakang Awan Sarian. Nama penuh beliau adalah Profesor Datuk Dr. Awan bin Sarian. Beliau merupakan tokoh bahasa Melayu yang terkemuka di Malaysia. Beliau dilahirkan pada 20 Oktober 1953 di Kampung Rambah dan dibesarkan di Kampung Teluk Kerang, Pontian, Johor. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Teluk Kerang dan Sekolah Agama Teluk Kerang, Pontian, Johor, dan kemudian beliau melanjutkan pelajaran di Sekolah Menengah Teluk Kerang dan Sekolah Menengah Sultan Ismail, Johor Bahru. Awan Sarian memperoleh ijazah sarjana muda persuratan dengan kepujian serta diploma pendidikan dari Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1977. Pada tahun 1984, beliau memperoleh ijazah sarjana sastera dalam bidang linguistik dari Universiti Malaya dan kemudian memperoleh ijazah Doktor Falsafah dalam bidang falsafah pendidikan bahasa dari universiti yang sama, iaitu Universiti Malaya. Kemudian, Awan juga bertugas sebagai pensyarah sambilan di program penulisan kreatif dan deskriptif Jabatan Pengajian Melayu dan Jabatan Pengajian Media Universiti Malaya dari tahun 1978 hingga tahun 2004. Di Universiti Kebangsaan Malaysia pula dari tahun 1977 hingga tahun 1990-an. Di Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia dan Fakulti Bahasa Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sebagai penghormatan, kerajaan melantik beliau menjadi pengerusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka pada Mei 2020 sehingga Mei 2023 dan kemudian menjadi Senator Ahli Dewan Negara Parlimen Malaysia bagi tempoh 3 tahun bermula pada 20 Mac 2023. Seterusnya, sejak awal tahun 2008, beliau menjadi penyandang pertama kerusi pengajian Melayu Cina yang ditubuhkan oleh Kerajaan Malaysia dan Universiti Pengajian Asing Beijing, iaitu Beijing Foreign Studies University, Republik Rakyat Cina. Beliau dilantik kali kedua ke jawatan itu oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia pada Julai 2016 hingga Mac 2018 sesudah tamat menjadi Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Baiklah, mari kita lihat pula sumbangan awal Awan Sarian. Sumbangan yang pertama adalah penlibatan beliau dalam Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Awan Sarian aktif sejak awal tahun 1980-an sebagai pegawai bahasa di Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Beliau terlibat dalam penyediaan istilah, penyuntingan buku bahasa dan projek pemantapan tata bahasa. Selain itu, beliau juga berjuang dalam Dasar Bahasa Kebangsaan. Awan Sarian memperjuangkan pelaksanaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama dalam pendidikan dan urusan rasmi kerajaan. Beliau banyak menulis artikel ilmiah dan membentang kertas kerja dasar bahasa di seminar nasional. Seterusnya, penulisan dan penerbitan ilmiah. Sejak awal kerjaya, beliau menghasilkan buku seperti Pedoman Umum Ejaan Rumi Bahasa Melayu dan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Ilmu. Selain itu, karya awalnya menjadi rujukan utama dalam bidang linguistik dan pendidikan bahasa. Kemudian, pengajaran dan latihan bahasa di luar negara.
Beliau menjadi tokoh awal yang mengajar bahasa Melayu di peringkat antarabangsa termasuk di Universiti Beijing dan Universiti Nasional Singapura NUS. Usaha ini memperkenalkan bahasa Melayu kepada pelajar antarabangsa dan mengangkat statusnya di dunia akademik. Akhir sekali, beliau juga aktif dalam seminar dan persidangan bahasa. Sejak awal 1990-an, beliau menjadi pembentang utama dalam seminar bahasa Melayu di Malaysia, Brunei dan Indonesia. Melalui forum-forum ini, beliau menegaskan kepentingan pemupukan jati diri bangsa melalui bahasa. Baiklah, tokoh yang seterusnya yang telah saya pilih ialah R.O. Winstead. Latar belakang R.O. Winstead. Nama penuh beliau ialah Sir Richard Olaf Winstead. Dikenali sebagai R.O. Winstead, beliau merupakan seorang sarjana dan pentadbir British yang banyak berjasa dalam bidang kajian Melayu. Beliau dilahirkan pada 2 Ogos 1878 di Oxford, iaitu di England. Beliau mendapat pendidikan awal di Magdalen College, kemudian melanjutkan pengajiannya di Oxford University, di University Oxford dengan fokus pada bidang klasik dan bahasa-bahasa Timur. Kemudian, beliau datang ke Tanah Melayu pada tahun 1902 sebagai pegawai pentadbiran dalam Perkhidmatan Awam Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Beliau pernah menjadi pengarah pelajaran iaitu Director of Education dan Ketua Setiausaha Kerajaan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Beliau juga menjadi pengasas pertama Raffles College, Singapura pada tahun 1928 iaitu institusi yang kemudian bergabung menjadi Universiti Malaya. Selepas bersara, beliau terus menulis dan mengkaji tentang kebudayaan serta bahasa Melayu hingga akhir hayatnya. Baiklah, mari kita lihat pula sumbangan awal R.O. Winstead. Antara sumbangannya ialah terdapat 4 sumbangan awal beliau. Mari kita rungkaikan satu demi satu. Yang pertama, pengumpulan dan pendokumentasian kesusasteraan Melayu lama. Antara sarjana terawal yang mengumpul, menedit dan menerbitkan teks-teks klasik Melayu seperti Sejarah Melayu, Hikayat Hang Tuah dan Hikayat Abdullah. Usahanya penting bagi memelihara khazanah sastera lama daripada pupus. Yang kedua, penyusunan kamus dan tata bahasa Melayu. Beliau menulis dan menyusun An Unabridged Malay English Dictionary pada tahun 1913 dan A Practical Modern Malay Grammar pada tahun 1914. Karya ini menjadi asas penting dalam pembelajaran bahasa Melayu pada awal abad ke-20. Yang ketiga, pembangunan pendidikan Melayu. Sebagai pengarah pelajaran, beliau memperkenalkan sistem pendidikan vernacular Melayu untuk meningkatkan tahap literasi rakyat tempatan. Beliau menggalakkan penghasilan bahan bacaan dan buku teks dalam bahasa Melayu untuk sekolah-sekolah Melayu. Yang keempat, iaitu akhir sekali, penyebaran bahasa Melayu di Barat. Melalui karya dan kuliahnya di Oxford, beliau memperkenalkan bahasa Melayu kepada dunia akademik Barat. Ini membuka ruang kepada kajian Melayu moden di universiti-universiti Eropah. Baiklah, sekarang mari kita lihat pemikiran dan falsafah Awang Sarian dalam memartabatkan bahasa Melayu. 5 falsafah. Terdapat 5 pemikiran dan falsafah Awang Sarian dalam memartabatkan bahasa Melayu. Yang pertama, falsafah bahasa sebagai teras jati diri bangsa. Awang Sarian berpandangan bahawa bahasa Melayu ialah teras jati diri dan lambang kedaulatan bangsa. Dalam banyak penulisannya, beliau menegaskan bahawa kehilangan bahasa bermaksud kehilangan maruah bangsa. Beliau melihat bahasa bukan sekadar alat komunikasi tetapi sebagai wadah pemikiran, budaya dan nilai bangsa. Dalam Bahasa Jiwa Bangsa, Awang Sarian 2015, beliau menegaskan bahawa pembangunan bahasa mesti seiring dengan pembinaan tamadun bangsa. Pandangan ini mencerminkan falsafah nasionalisme linguistik di mana bahasa Melayu dijadikan asas pembinaan negara bangsa Malaysia. Yang kedua, pemikiran tentang bahasa sebagai alat ilmu dan peradaban.
Awan Sarian menegaskan bahawa kemajuan bangsa hanya dapat dicapai melalui penguasaan ilmu dan bahasa sendiri. Baiklah, yang kedua, pemikiran tentang bahasa sebagai alat ilmu dan peradaban. Awan Sarian menegaskan bahawa kemajuan bangsa hanya dapat dicapai melalui penguasaan ilmu dalam bahasa sendiri. Beliau berpendapat bahawa pembinaan istilah, terjemahan karya ilmiah dan pengajaran dalam bahasa Melayu adalah langkah yang penting untuk memperkukuhkan bahasa sebagai bahasa ilmu. Beliau juga menolak pandangan bahawa kemajuan sains dan teknologi mesti bergantung kepada bahasa Inggeris. Falsafah ini, iaitu falsafah beliau, menekankan keperluan kesinambungan bahasa Melayu dalam bidang pendidikan tinggi dan penyelidikan agar bahasa ini kekal relevan dalam dunia yang moden. Baiklah, yang ketiga pula adalah falsafah kedaulatan bahasa dalam pentadbiran dan dasar negara. Awan Sarian percaya bahawa kedaulatan sebuah bangsa bergantung kepada kedaulatan bahasa dalam sistem pentadbiran dan undang-undang. Beliau memperjuangkan pelaksanaan dasar bahasa kebangsaan secara menyeluruh di sektor kerajaan dan swasta. Dalam pemikirannya, bahasa kebangsaan perlu diangkat bukan sekadar simbolik, tetapi ianya berfungsi secara praktikal dalam urusan rasmi dan pendidikan. Beliau menegaskan bahawa penggunaan bahasa Melayu dalam urusan rasmi adalah lambang patriotisme dan penghormatan terhadap Perlembagaan Persekutuan. Perkara 51 dan penghormatan terhadap Perlembagaan Persekutuan Perkara 152. Baiklah, yang keempat pula, pemikiran tentang bahasa dan perpaduan nasional. Awan Sarian melihat bahasa Melayu sebagai alat penyatuan pelbagai kaum di Malaysia. Beliau menekankan bahawa penerimaan bahasa Melayu oleh semua kaum akan memperkukuh kontrak sosial dan integrasi nasional. Pemikirannya berlandaskan falsafah bahasa sebagai wahana perpaduan bahasa yang menyatukan pelbagai identiti menjadi satu bangsa Malaysia. Bahasa Melayu bukan milik orang Melayu semata-mata, tetapi milik seluruh rakyat Malaysia. Awan Sarian 2020. Yang terakhir, falsafah amanah ilmuwan dan tanggungjawab sosial. Sebagai tokoh akademik dan mantan Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka iaitu DPP, Awan Sarian berpandangan bahawa setiap ilmuwan bahasa bertanggungjawab mengembangkan dan mempertahankan bahasa kebangsaan. Beliau menekankan bahawa golongan cendekiawan perlu memainkan peranan yang penting sebagai pejuang ilmu dan budaya, bukan sahaja sekadar penyelidik akademik. Hal ini mencerminkan falsafah beliau bahawa bahasa ialah amanah, bukan sekadar bidang pengajian tetapi juga tanggungjawab sosial dan moral. Baiklah, mari kita lihat pula pemikiran dan falsafah R.O. Winstead dalam memartabatkan bahasa Melayu. R.O. Winstead. Pemikiran dan falsafah R.O. Winstead mempunyai tiga. Terdapat tiga pemikiran dan falsafah R.O. Winstead dalam memartabatkan bahasa Melayu, iaitu falsafah bahasa sebagai wadah ilmu dan pentadbiran, pemikiran tentang pembakuan dan perancangan bahasa, dan yang terakhir, falsafah bahasa sebagai warisan budaya dan identiti serantau. Baiklah, falsafah bahasa sebagai wadah ilmu dan pentadbiran. R.O. Winstead berpandangan bahawa bahasa Melayu ialah bahasa ilmu dan bahasa pentadbiran yang penting di tanah Melayu, khususnya dalam konteks penjajahan British. Beliau melihat keperluan untuk menstandardkan dan mengkodifikasikan bahasa Melayu supaya dapat digunakan secara rasmi dalam urusan kerajaan dan pendidikan. Usahanya dalam menulis kamus, buku tata bahasa dan teks pengajaran menunjukkan falsafah bahasa sebagai alat penyampaian ilmu dan urus takbir. Walaupun datang dari latar belakang penjajah, R.O. Winstead mengiktiraf potensi bahasa Melayu sebagai bahasa moden yang berstruktur dan berkeupayaan tinggi. Seterusnya, pemikiran tentang pembakuan dan perancangan bahasa. Pemikiran tentang pembakuan dan perancangan bahasa. R.O. Winstead merupakan antara pelopor awal dalam pembakuan sistem ejaan dan tata bahasa
Bahasa Melayu. Beliau mengetuai usaha awal Dewan Bahasa, iaitu sebelum penubuhan rasmi Dewan Bahasa dan Pustaka dalam menyusun ejaan Rumi Melayu yang menjadi asas kepada sistem ejaan Za'bah dan kemudian sistem ejaan Malaysia Indonesia 1972. Falsafah beliau ini berpaksikan bahawa bahasa mesti disusun secara sistematik dan rasional agar mudah diajar dan dikembangkan. Pendekatan Winstead bersifat linguistik struktural, menumpukan kepada aspek teknikal bahasa seperti morfologi, fonologi dan sintaksis bagi memperkukuh bahasa Melayu sebagai bahasa ilmiah. Yang terakhir, falsafah bahasa sebagai warisan budaya dan identiti serantau. R.O. Winstead menilai bahasa Melayu bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga warisan budaya dan identiti masyarakat Melayu. Beliau menulis secara meluas tentang sastera, hikayat, pantun dan peribahasa Melayu, lalu mendokumentasikan nilai dan pemikiran Melayu tradisional. Melalui karya seperti A History of Classical Malay Literature 1927 dan Malay Grammar 1914, beliau menzahirkan falsafah bahawa bahasa ialah pintu masuk memahami jiwa bangsa. Pemikirannya menunjukkan rasa hormat terhadap tamadun Melayu. Beliau berusaha memelihara khazanah bahasa melalui dokumentasi ilmiah. Baiklah, mari kita lihat pula perbandingan sumbangan spesifik yang telah dilaksanakan oleh Awan Sarian dan R.O. Winstead dalam bidang linguistik, sastera, pendidikan dan pembinaan institusi. Baiklah, yang pertama dalam bidang linguistik, Awan Sarian terlibat aktif dalam penyelidikan dan pengembangan linguistik Melayu moden, khususnya dalam aspek perancangan bahasa, istilah dan tata bahasa. Kemudian, beliau juga menjadi tokoh utama dalam pembakuan dan penyelarasan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, termasuk dalam penghasilan istilah baharu untuk bidang sains dan teknologi. Beliau juga menulis karya seperti Bahasa Melayu, Identiti dan Cabaran serta banyak makalah ilmiah tentang linguistik Melayu. Kemudian, R.O. Winstead pula merupakan antara sarjana barat terawal yang mendokumentasikan struktur dan sejarah bahasa Melayu secara sistematik. Beliau menghasilkan kamus dan tata bahasa penting seperti A Practical Modern Malay English Dictionary 1913 dan An English Malay Dictionary 1914. Kajian beliau menjadi asas kepada kajian linguistik Melayu awal, terutama dari sudut morfologi dan leksikografi. Baiklah, bidang pendidikan pula, Awan Sarian pernah menjadi Profesor Bahasa Melayu di Universiti Malaya dan menjadi Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka di BP. Beliau banyak menyumbang dalam dasar pendidikan bahasa, termasuk pelaksanaan dasar memartabatkan bahasa Melayu dan memperkukuh bahasa Inggeris iaitu MBM, MBI. Beliau juga banyak menghasilkan bahan ilmiah dan modul latihan untuk guru serta pelajar universiti. Baiklah, R.O. Winstead pula berperanan besar dalam sistem pendidikan kolonial British di tanah Melayu. Beliau menubuhkan sekolah-sekolah Melayu dan menggalakkan pengajaran asas membaca dan menulis dalam bahasa Melayu untuk tujuan pentadbiran. Namun, sistemnya lebih menekankan pendidikan asas dan bukan untuk melahirkan pemimpin tempatan berpendidikan tinggi. Seterusnya, bidang sastera. Awan Sarian menggalakkan penggunaan bahasa Melayu tinggi dalam karya sastera dan akademik. Menulis esei sastera dan kritikan yang menekankan nilai bahasa dan budaya Melayu dalam kesusasteraan moden. Beliau juga melihat sastera sebagai medium memperkukuh jati diri bangsa dan nilai keilmuan. R.O. Winstead pula menghimpun dan menerbitkan karya sastera Melayu klasik seperti The Malay Annals, iaitu sejarah Melayu, dan Hikayat Hang Tuah. Kajian beliau memperkenalkan kesusasteraan Melayu kepada dunia akademik barat. Namun, tafsirannya sering dilihat dari sudut kolonial dan orientalis. Baiklah, bidangnya terakhir iaitu bidang pembinaan institusi. Awan Sarian memimpin Dewan Bahasa dan Pustaka iaitu DBP dan memainkan peranan yang penting dalam memperkukuh institusi bahasa kebangsaan. Beliau juga menjadi pengarah pertama Pusat Bahasa Melayu di Beijing.
mempromosikan bahasa Melayu di peringkat antarabangsa. Beliau juga terlibat dalam pelbagai badan dan jawatan kuasa kebahasaan seperti Majlis Bahasa Brunei Indonesia Malaysia iaitu MABBIM atau juga boleh disebut sebagai MABIM. R.O. Winstead pula terlibat dalam penubuhan Malay College Kuala Kangsar MCKK dan Raffles College iaitu institusi penting pendidikan zaman kolonial. Beliau juga menyusun dasar pentadbiran yang mengiktiraf kepentingan bahasa Melayu sebagai alat komunikasi kerajaan. Baiklah, mari kita lihat pula penilaian kritis terhadap impak jangka pendek dan jangka panjang peranan dan pemikiran Awang Sarian dan R.O. Winstead terhadap perkembangan dan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa ilmu. Baiklah, kita mulakan dengan tokoh yang pertama iaitu Awang Sarian. Impak jangka panjang dan juga impak jangka pendek. Impak jangka pendek, pemantapan dasar dan perancangan bahasa melalui pelibatan aktif dalam Dewan Bahasa dan Pustaka DBP serta pelaksanaan dasar bahasa kebangsaan. Awang Sarian memperkukuh pelaksanaan bahasa Melayu dalam sektor awam dan pendidikan. Impak segera dapat dilihat melalui peningkatan penggunaan bahasa Melayu dalam urusan rasmi kerajaan dan dokumen dasar seperti Pelan Strategi Memartabatkan Bahasa Melayu 2015 hingga 2025. Yang kedua, kesedaran sosial dan patriotisme bahasa melalui wacana ilmiah dan penulisan seperti Bahasa Jiwa Bangsa dan Bahasa Melayu Tonggak Jati Diri. Beliau berjaya menanam kesedaran umum tentang pentingnya bahasa Melayu sebagai lambang identiti nasional. Impak langsung ialah meningkatnya kempen dan gerakan bahasa dalam kalangan mahasiswa dan institusi awam. Kemudian, impak jangka panjang adalah pemerkasaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Pemikiran Awang Sarian yang menekankan bahawa bahasa Melayu mesti menjadi bahasa ilmu moden membawa kesan jangka panjang terhadap pembangunan terminologi sains dan teknologi. DBP dan universiti kini mempunyai lebih banyak istilah akademik dalam bahasa Melayu hasil inisiatif ini. Warisan intelektual dan kelestarian institusi bahasa. Falsafahnya yang menekankan kelestarian melalui institusi seperti DBP dan Majlis Bahasa Brunei Indonesia Malaysia. Kemudian, kesan jangka panjang ialah terbentuknya generasi perancang bahasa dan sarjana linguistik yang meneruskan agenda pemartabatan bahasa Melayu. Akhir sekali, delegasi ini menjadikan bahasa Melayu terus kekal relevan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa ilmu di rantau Nusantara. Baiklah, mari kita lihat pula R.O. Winstead. Impak jangka pendek dan juga impak jangka panjang. Impak jangka pendek, pembinaan sistem pendidikan Melayu. Sebagai pentadbir kolonial dan pengarah pendidikan, Winstead memperkenalkan sekolah Melayu dengan kurikulum berfokus pada asas membaca dan menulis. Walaupun ianya bersifat terhad kepada pendidikan asas, impaknya besar pada ketika itu kerana membuka akses pendidikan formal kepada masyarakat Melayu. Kemudian, pendokumentasian bahasa dan sastera Melayu. Menyusun karya seperti A Dictionary of Colloquial Malay 1913 dan A History of Classical Malay Literature 1939 memberi asas dokumentasi linguistik dan kesusasteraan Melayu. Beliau juga pengiktirafan terhadap nilai akademik bahasa Melayu dalam kajian bahasa dan budaya Nusantara. Kemudian, impak jangka panjang adalah asas kajian filologi dan linguistik Melayu. Kajian Winstead menjadi rujukan awal bagi perkembangan linguistik Melayu moden. Walaupun orientasinya kolonial, metodologinya membuka ruang kepada kajian akademik bahasa Melayu secara sistematik. Ini membentuk tradisi penyelidikan linguistik yang masih dirujuk dalam akademia hingga kini. Kesan terhadap dasar bahasa dan pandangan kolonial. Pemikirannya menempatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rendah iaitu vernacular berbanding bahasa Inggeris yang memberi kesan jangka panjang terhadap hierarki bahasa dalam sistem pendidikan selepas merdeka. Walau bagaimanapun, secara tidak langsung, dokumentasi dan sistem pendidikan yang diasaskannya menjadi platform awal bagi perkembangan bahasa Melayu pasca merdeka. Baiklah,
mari kita merungkai bersama persamaan dan perbezaan antara peranan dan pemikiran awan sarian dan R.O. Winstead. Persamaannya terdapat 3, iaitu memperjuangkan bab perkembangan bahasa Melayu secara ilmiah. Awan sarian menekankan aspek pembinaan bahasa Melayu yang baku dan berfungsi sebagai bahasa ilmu moden melalui penyelidikan linguistik, perancangan bahasa dan penulisan ilmiah. R.O. Winstead pula menjalankan kajian ilmiah terhadap struktur, kosakata dan tata bahasa Melayu serta mendokumentasikan sistem ejaan dan tata bahasa melalui karya seperti Malay Grammar pada tahun 1913. Yang kedua, sama-sama menyumbang kepada institusionalisasi bahasa Melayu. Awan sarian terlibat dalam penubuhan dan kepimpinan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP serta Jabatan Bahasa di Universiti Malaya dan UIAM yang menjadi pusat pembinaan dan penyebaran ilmu bahasa. Winstead pula memainkan peranan dalam pembentukan Sultan Idris Training College SITC, kini dikenali sebagai UPSI, yang menjadi institusi penting penyebaran bahasa Melayu dalam pendidikan kolonial. Yang terakhir, fokus kepada dokumentasi dan standardisasi. Awan sarian aktif dalam perancangan korpus bahasa termasuk istilah, ejaan dan tata bahasa baku. Winstead pula menghasilkan kamus dan tata bahasa Melayu untuk tujuan pendidikan dan pentadbiran British. Baiklah, mari kita lihat pula apakah perbezaan dua tokoh ini. Yang pertama adalah matlamat perjuangan. Awan sarian berjuang demi identiti nasional dan kedaulatan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan ilmu moden, manakala R.O. Winstead pula berperanan dari perspektif kolonial British menggunakan bahasa Melayu sebagai alat pentadbiran dan komunikasi dengan penduduk tempatan, bukan sebagai bahasa bangsa mereka. Yang kedua, pendekatan terhadap bahasa ilmu. Awan sarian berusaha memperluas domain bahasa Melayu ke bidang sains, teknologi dan akademik tinggi melalui istilah baru dan pengantar pengajian tinggi. Winstead menumpukan pada aspek tradisional dan linguistik asas bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan dan sastera klasik, bukan bahasa sains moden. Yang terakhir, nilai dan falsafah pemikiran. Awan sarian berpaksikan falsafah patriotisme linguistik dengan pandangan bahawa bahasa ialah jiwa bangsa dan alat pembinaan tamadun. Winstead pula berpaksikan falsafah orientalis, melihat bahasa Melayu sebagai subjek kajian etnografi dan linguistik bagi memahami masyarakat timur. Baiklah, kita sudah semakin hampir ke penghujungnya. Jadi, rumusan legasi awan sarian. Menjadi tokoh utama dalam perancangan dan pemerkasaan dasar bahasa kebangsaan. Kemudian menegaskan bahasa Melayu sebagai lambang jati diri dan identiti bangsa. Seterusnya, menggerakkan usaha pemantapan bahasa Melayu dalam bidang pendidikan, pentadbiran dan bidang ilmu. Kemudian, pemikiran beliau menjadi asas kepada dasar memartabatkan bahasa Melayu iaitu MBM, MBI dan program kebahasaan kebangsaan. Warisannya diteruskan melalui institusi seperti DBP, universiti dan badan bahasa yang memperjuangkan pembakuan dan istilah ilmiah. Baiklah, kita lihat pula kepada legasi R.O. Winstead. Beliau merupakan perintis awal dalam kajian linguistik dan dokumentasi bahasa Melayu. Beliau juga menghasilkan karya penting seperti kamus, tata bahasa dan koleksi sastera klasik Melayu. Beliau menyediakan asas ilmiah bagi perkembangan linguistik moden dan kajian bahasa Melayu akademik. Walaupun berpaksikan pandangan kolonial, hasil kerjanya membantu membentuk sistem pembakuan dan penulisan bahasa Melayu moden. Baiklah, itu sahaja daripada saya, Muhammad Hilman bin Muhammad Nazirul. Sekian, terima kasih.